2 Februari 2012, Majlis Pelancaran Gerak Kerja Pembinaan 3 Jambatan Beli. Pada hari ini dalam tahun 2012, Majlis Pelancaran Gerak Kerja Pembinaan 3 Jambatan Beli disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Sungai Lembeh, Kuantan Pahang. 3 jambatan tersebut adalah Jambatan Kampung Kawah sepanjang 108 meter, Jambatan Kampung Kuala Kenau sepanjang 100.5 meter dan Jambatan Kampung Seberak sepanjang 79.2 meter. Setiap jambatan ini dibina 2 hala dengan ketinggian 8 meter dari aras sungai. Lebar setiap jambatan pula adalah 7.35 meter dengan had muatan tidak melebihi 50 tan. Jambatan yang dibina oleh Angkatan Tentera Malaysia ini memberi manfaat kepada kira-kira 10,000 orang penduduk di kawasan sekitar.